Hari ni kita nak buat nasi goreng. Nasi goreng yang kat kedai jarang jual. Betul tak bang? Betul. Nasi goreng kicap seafood. Kalau Kak Yan dulu kat sekolah, nasi goreng ni banyak jual. Kan? Dulu-dulu tak banyak, masa zaman-zaman nasi goreng tak banyak lagi pilihan. Ada orang jual nasi goreng kicap. Sekarang ni macam tak ada kan? Mungkin tanya, minta apa dia kata orang, nasi goreng biasa kot. Dia orang panggil sekarang. Nasi goreng biasa, dia kicap ni dia mesti cantik, berkilat, gelap macam tu. Tapi tak apalah, tengok Kak Yan masak, nanti boleh masak untuk family. Okay, kalau ikut Kak Yan, buat nasi goreng ni sedap, bahan-bahan yang kita nak tumis, kita tumbuk. Tumbuk tu tak payah nak hancur-hancur sangat. Jadi kan orang macam cakap, Kak Yan selalu buat nasi goreng dulu-dulu tapi guna blender. Chopper. Sebab Kak Yan atas ni tak boleh nak tumbuk bang. Papat kan gitu. Untuk nanti. Jadi kan kalau buat kat rumah, tumbuk. So ini sekarang apa? Bawang putih, bawang merah. Kak Yan nak buat banyak ni, satu family nak makan. Lepas tu cili merah dan cili padi. Sikit. Sikit lah buat syarat. Dia bau cili padi tu sedap. Okay, ikutlah nak pedas banyak mana. Semua ni kita masuk dalam chopper. Sekarang dah ada chopper ala-ala lesung batu. Tapi lesung batu lain sebab dia adalah batu. Bila kita tumbuk dia sedap. Betul. Okay, kita hiris bang. Hiris ni tu bang. Nak masuk dalam chopper. Jadi bila kita masuk dalam chopper tu tak payah buang air. Kalau bubur dalam blender, bubur lagi lah outnya sebabnya ada air kan. Sedapnya adalah lesung batu. So, kita potong ni bagi memudahkan lagi. Kita masukkan dalam chopper. Kalau suka belacan, buburlah belacan. Tu pun banyak orang tanya, kenapa Kak Yan tak buat belacan? Kak Yan dah terbiasa sebab dekat rumah ni semua tak makan belacan. Semuanya ada resdung kan. Ada irama tak. Dia nak irama tak apa, menanggung je lah. Macam ni lah kita masuk cukuplah macam ni. Dia tak payah hancur sangat pun tak apa. Okay, kemudian nak bubur sayur, selalunya kalau nasi goreng kicap daging sedap bubur kacang panjang. Tapi kalau seafood ni tak payah pilih bubur ni kailan. Alright. Kailan boleh, sawi boleh, nak bubur carrot boleh, nak bubur kobis panjang pun boleh. Tu Kak Yan nak potong lah. Kailan ni kan, batang dia ni bila dimasak, dia rangup tau. Tak payah buang sangat. Ini sebab nasi goreng. Kalau kita nak tumis kailan, batang dia jangan dibuang. Okay, dah siap dah potong kailan. Senang je. Senang sangat. Kali ni sebab kita buat seafood, Kak Yan buat cara dia lain sikit daripada nak guna rencah lain. Sebab seafood, kita tak naklah dia kejung. Kita naklah juga dia sedap. Okay, so kita panaskan minyak dulu. Okay, kita nak goreng telur dulu. Maknanya kita nak goreng telur berasingan. So ini kira nasi goreng kicap moden sikit lah. Kalau yang dulu-dulu punya nasi goreng kicap, pecah aja bang dalam. Bila kita berasing, ni style sekarang, berasing-rasing ni, dia cantik lah. Okay, kita goreng telur, buat telur scrambled egg lah. Jadi nanti bila kita campur dengan nasi dia cantik. Kak Yan kalau sini Kak Yan memang bubur banyak sikit. Kalau kita pecah telur dalam nasi goreng tu, tak boleh telur banyak-banyak sangat. Takut nanti telur tu banyak cecair dia, nasi goreng jadi basah. Basah. Okay, dah boleh angkat ya. Okay. Sedap bau telur. Rasa macam nak ambil nasi makan dengan kicap. Okey, Kak Yan punya style seafood tu, kita nak guna seafood apa? Kak Yan guna hari ni, Kak Yan guna sotong dan juga
udang. Kak Yan nak masak dulu, nak bagi dia ada rasa dan juga kita nak kontrol dia punya, jangan dia liat sangat. Jangan dia kecut sangat nanti. Betul, kecut sangat. Bila dah kecut bang, tak nampak ni dia jadi liat. betul. Betul, lagi satu tak nampak. Dah kita beli mahal-mahal kan. So kita masak dulu, dah okey masaknya, sekejap je nanti kita angkat. Okey, masukkan soto. Ini jauh bang. Okey, udang. Masuk sekali ke ya? Masuk je, dia lebih kurang sama je. Dia punya nak jadi masak ni bukan sama. Okey, kita bubur sedikit. Serbuk ni apa? Ini beza pula. Silap. Kita bubur sikit. Lada sulah. Dia tambah rasa kan. Okey, kita masuk juga sedikit lada hitam, nak keluarkan bau wangi dia kan. Tu dua-dua lada hitam lada sulah ni. Sebab nanti tak adalah bau-bau hangi tu bang. Okey. Kita gaul-gaul. Garam tak payah? Ya bang, garam. Terlupa. Garam sikit. Tengok. Udang ni dah merah. Sotong dia pun tengok macam dah ni. Udang dia sikit lagi. Okey, tengok. Dia dah masak lah ni. Dia dah macam kembang tu. Dia dah tukar saiz, dia kecut sikit. So kita tutup api, kita angkat dengan air dia sekali. Kita pindahkan. Cara ni insya-Allah sedap nasi goreng daging. Amin. Okey, kita masukkan minyak, nak menumis dah ni. Pakai je kuali tadi kan? Ya, memang kena bang sebabnya bau-bau tu kan. Telur bau seafood tu. Kita kena maximize kan. Ya. Okey, kita masukkan bahan-bahan dalam chopper tadi. Ini kira nasi goreng kicap yang pedas ya. So tak nak pedas, tak payah bubur kicap. Kalau tak nak pedas, tak payah bubur cili lah. Ini kan Kak Yan bagi idea ni. Sekali mengimbau nasi goreng kicap dulu-dulu. Bila kita mengimbau-imbau tu, mulalah teringin nak masak kan. Betul. Okay, kita masukkan kicap. Kicap apa Kak Yan? Seperti biasa Kak Yan guna kicap tamil. Kalau nak guna kicap lemak manis pun boleh, tapi kena tambah sikit kicap pekat. Ini pun Kak Yan tambah sikit nak bagi colour. Kita masuk sikit dulu, tengok macam mana. Kicap pekat. Lepas tu kita masukkan sos tiram. Dalam-dalam ni dah ada gula dia. Sos ni dia caramelize lah. Tengok. Kemudian kita masukkan air yang seafood tadi. Sayang bang, itu dah sedap. Biar dia mendidih sikit. Biar dia kering sikit. Okey, kita masukkan sayur. Thailand ni kita masuk dulu lah sebab dia keras. Sebab dia Thailand kan. Kalau carrot pun kena masuk dulu. Okey, kita kacau. Dia dah kering dah dia, kita masukkan nasi. Ni satu family makan. Kita tak masuk lagi garam bang. Belum. Takut kicap ni masin. Dia punya colour dengan dia punya rasa kena setara. Maknanya jangan buat garam dulu sebab kita takut colour dia tak gelap. Kita nak gelapkan. Kita kena rasa nak tahu dia masin ke tak, nak takut dia terpahit ke tak. Adakah kita boleh tambah lagi kicap? Bismillahirrahmanirrahim. Tak masin, boleh tambah lagi kicap. Sebab kita nak betul-betul dia gelap. Okey, Kak Yan tambah kicap lagi. Wah, cantik bang. Dia kalau bunyi macam ni, dia masih lagi basah. Dia kena bunyi tang macam letup tu. Lagi lama dimasak, colour caramelize dia, nanti colour gelap berkilat dia akan keluar. Ini dah tambah kicap tu nampak gelap dah. Cantik ya. Cantik kan. Tengah orang dulu sayur tak bubur kan ya. Betul. So dah macam ni, kita masukkan kita punya udang, seafood. Dan juga telur. Ni yang jadi banyak ni. Okey, tengok kita gaul ya.
dah meletup tu. Maknanya Dah kering. dah sedap lah. Dah, orang kata dah cukup matang. Dia tutup api, kita nak hidangkan. Tengok dari jauh pun dah tahu sedap. Okey, itu dia. Suami Kak Yan kata letak kat dalam pinggan ni, nostalgia. Pinggan ayan. Ala-ala dulu-dulu. Sekarang pinggan ayan ni dah mahal. Dulu murah. Orang tak nak beli pun. Okey, tengok. Zaman-zaman kita, Corningware lah, Pyrex lah kan, orang nak beli. Benda-benda macam orang tak pandang lah. Sekarang baru. baru. Apa bang yang biru tu? Corningware. Niko. Niko beli pun tempat yang main berat tu. kutu lah. Alright, kan? Sedapnya. Lama Dah, tak makan nasi goreng macam ni. Tambah. Tabur bawang goreng. Lama sangat. Tabung bawang. Nampak simple kan? Kat kedai tak ada ni macam ni. Ya, betul. Alright. Dah siap. Okey, inilah dia nasi goreng kicap Seafood. Kena cuba mana-mana seafood tu siapa kicap wanginya. Kena cuba ikut tahu cara Kak yang ajar tadi, barulah menjadinya. Kita jumpa lagi dalam video masakan yang akan datang. InsyaAllah Kak Yan akan kongsikan banyak lagi resepi. Support Kak Yan, like lah banyak-banyak, share banyak-banyak kan. Nanti kita jumpa lagi di hari akan datang. InsyaAllah. Okay, terima kasih dan bye.